Ready? 1, 2, 3, action. Itu Kak Chum. Waalaikumsalam. Apa khabar Kak Chum? Baik. Kak Chum, tadi saya tengok ada Miss Ipa Kak Chum ni dekat online ni kan. Betul. Saya nak tanya juga lah Kak Chum ni kan. Apa sedikit lah mengenai Miss Ipa Kak Chum ni. Oh, maksudnya Miss Siput ni Aha. Kak Chum jual sejak zaman PKP lagi. Oh, lama. Masuk online, masa tu kita baru nak start online kan. Lepas tu sebab apa Kak Chum pilih Miss Siput ni? Sebab dia mudah. Mudah Mudah je buat dia. So bila tengok ramai, sebab kita duduk rumah tak ada buat apa-apa. Okay. So Miss Siput ni senang nak buat. Ni Kak Chum buat sendiri mula. Oh, handmade lah sini. Lepas tu kita orang kata packing kan. Lepas tu cubalah masuk online sikit. Start je Kak Chum start jual dalam berpuluh-puluh je. Banyak tak ada juga. 20 tu puluh lah. Okay. Kan lepas tu Kak Chum pun cubalah masuk online kawan-kawan je. Kak Chum beritahu lah. Okay. Online tu kira macam WhatsApp. Tak adalah terus online kat shop mana-mana kan. Itulah. Tadi soalan dia apa sebenarnya? Sebab sedikit tu betul lah tu Kak Chum. Lepas tu Kak Chum, yelah kalau kita tengok ada ramai jugalah yang jual Miss Ipa juga. Jadi apa keunikan Miss Ipa Kak Chum berbanding Miss Ipa yang tersedia ada kat pasaran tu? Oh, Kak Chum nak cerita sikit lah. Miss Siput ni yang paling penting dia punya mi tu sendiri. Kena rangup. Oh. And then yang buat tambah lagi sedap. Dah soalan kedua lah. Tak, yang mula-mula dengan soalan kedua tu dia terlalu